sering datang ke Nadi untuk mengikuti kelas-kelas mahir masak yang telah diadakan di Nadi Fedah Palung 7. Selepas aktif mengikuti program Nadi Mahir Masak, banyak perubahan positif berlaku dalam kehidupan Syuhada. Melalui kelas dan bimbingan yang disertai, beliau berjaya mempelajari pelbagai resepi, teknik penyediaan makanan serta kemahiran asas dalam penghasilan produk makanan. Minatnya terhadap dunia makanan semakin berkembang sehingga beliau mula menghasilkan dan menjual kuih raya secara kecil-kecilan. Hasil pembelajaran yang diperolehi di Nadi membantu beliau menghasilkan produk yang lebih baik dan berkualiti. Usaha tersebut sedikit demi sedikit mula memberikan peluang positif dan membantu beliau menjana pendapatan sampingan.